Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta, salam bang, tolong buat video terbaru kirim wang ke Indonesia guna Touch and Go Malaysia bang. Terima kasih. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara terkini kirim wang ke bank-bank Indonesia melalui Touch and Go e-wallet Malaysia. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi Touch and Go e-wallet di telefon anda. Kemudian di paparan utama akaun Touch and Go e-wallet anda perlu pastikan yang akaun Touch and Go e-wallet anda mempunyai wang yang cukup untuk anda kirim wang anda ke Indonesia. Jika wang anda dah cukup, anda klik je pada bahagian transfer ini untuk anda mulakan kiriman wang anda. Lepas tu akan keluar paparan transfer di bahagian bawah ini. So di sini anda klik je pada bahagian send money ini dan kemudian akan keluar paparan transfer ini. So untuk anda kirim wang ke Indonesia daripada Malaysia, anda perlu klik je pada bahagian overseas di ini dan kemudian akan keluar paparan send money to 50 countries ini kan. So anda klik je pada bahagian send now ini dan kemudian akan keluar paparan remittance ini. So anda perlu masukkan maklumat yang diminta dekat bahagian bawah ni. So anda klik je pada bahagian select receiver country ini untuk anda pilih negara penerima yang anda nak kirim wang anda itu. Okey, anda klik di sini dan kemudian akan keluar paparan senarai negara-negara yang anda boleh kirimkan wang anda ke luar negara daripada Malaysia. Okey, so untuk video kali ini saya nak transfer wang saya ke Indonesia. So saya pilih Indonesia ini. Dan dekat bahagian bawah ni anda akan nampak kadar semasa RM1 Malaysia bersamaan nilai rupiah Indonesia di sini. So seterusnya anda perlu masukkan jumlah wang berapa ringgit Malaysia yang anda nak kirim ke Indonesia. Okey, so anda tulis je nilai ringgit Malaysia yang anda nak kirim di sini dan secara automatik Touch and Go akan kirakan berapa nilai Indonesia rupiah yang anda nak kirimkan itu di bahagian bawah ini. Lepas tu anda klik je pada bahagian continue ini dan kemudian akan keluar step yang ketiga ini, select a receiving method ini. So di sini anda boleh pilih anda nak kirim wang anda ke mana. Anda boleh pilih anda nak kirim wang anda ke e-wallet Indonesia ataupun anda nak kirimkan wang anda masuk ke akaun bank Indonesia. Okey? Tapi untuk video kali ini, kami ingin kongsikan cara untuk kirim wang daripada Malaysia ke bank-bank Indonesia. Dan dekat bahagian bawah ni, Touch and Go sudah bagi tahu yang duit akan dimasukkan ke akaun penerima di Indonesia dalam masa 24 jam. Okey? So anda kena tunggu 24 jam baru duit akan masuk ke akaun penerima yang anda kirim tersebut. So anda klik je pada bahagian transfer ini. Dan dekat bahagian bawah ni anda akan nampak jumlah yang anda nak transfer bersama dengan charge RM10 yang dichargekan oleh Touch and Go kepada anda. Lepas tu anda klik je pada next ini dan kemudian akan keluar paparan verify your details ini. So bagi sesiapa yang pertama kali nak kirim wang ke Indonesia menggunakan Touch and Go e-wallet Malaysia, anda perlu verifykan detail anda. Langkah ini hanya bagi sesiapa pertama kali nak kirim wang ke Indonesia sahaja yang perlu verifikan detail anda. So anda harus verifikan detail anda terlebih dahulu. So anda klik je pada bahagian verify now ini dan akan keluar paparan verify your detail ini. So di bahagian bawah ni anda harus masukkan maklumat bank Malaysia anda. Anda boleh guna maklumat bank mana-mana yang anda ada di Malaysia dan anda tak boleh guna maklumat bank Malaysia orang lain ya. Anda harus guna maklumat bank Malaysia kepunyaan anda sahaja, tak boleh guna yang orang lain. So anda klik je di sini dan akan keluar paparan senarai bank-bank di Malaysia ini. So di sini anda boleh pilih bank Malaysia anda yang anda ada. Lepas tu anda perlu masukkan nombor akaun bank Malaysia anda di sini.
Lepas tu anda perlu tik pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat AML ataupun anti-money laundry ini. Ini semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Lepas tu anda klik je pada next ini. Dan kemudian akan keluar paparan select receiver ini. So di sini anda boleh klik je pada simbol tambah ini untuk anda masukkan maklumat orang yang anda nak kirimkan wang anda ke Indonesia itu. Okey, lepas tu akan keluar paparan ini. So di sini anda perlu masukkan nama orang yang anda nak kirimkan wang itu di sini. Lepas tu anda klik je pada bahagian relationship ataupun hubungan anda. Dan anda boleh pilih hubungan anda dengan orang yang menerima duit anda tersebut. Okey. Lepas tu anda perlu masukkan nombor telefon orang yang anda kirim tu di bahagian sini. Lepas tu anda klik je pada continue ini. Dan kemudian akan keluar paparan bank detail ini. So di sini anda perlu masukkan maklumat bank penerima orang yang anda nak kirimkan wang itu. Anda klik pada bahagian select bank ini. Dan kemudian akan keluar paparan senarai bank-bank Indonesia. So anda boleh pilih bank Indonesia yang anda nak kirim wang anda tu di sini. Lepas tu anda perlu masukkan nombor akaun bank penerima Indonesia dekat bahagian sini. Lepas tu anda klik pada continue. Lepas tu akan keluar paparan confirm detail ini. So yang ini anda klik je pada confirm sahaja. Lepas tu akan keluar paparan additional detail ini. So di sini anda perlu masukkan tujuan kiriman wang anda di bahagian purpose of payment ini. Dan anda juga perlu masukkan maklumat sumber wang anda di bahagian source of fund ini sahaja. Anda klik je pada bahagian yang berkaitan ni. Lepas tu anda klik je pada sender jika anda kirim wang ini untuk anda sendiri. Tapi kalau anda tolong orang lain untuk kirimkan wang ke Indonesia, anda tik je pada I am helping someone else to send it. Okey. Lepas tu anda klik je pada continue ini. Lepas tu akan keluar paparan confirmation ini. So di sini anda perlu semak dan pastikan semua maklumat kiriman wang anda di sini semuanya betul. Okey. Jika semua maklumat di sini dah betul, anda klik je pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat kiriman wang anda menggunakan remittance Touch 'n Go e-wallet ini. Lepas tu anda klik je pada confirm ini sahaja. Lepas tu akan keluar paparan confirm payment ini. So yang ini anda klik je pada bahagian pay sahaja. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu paid. So anda dah pun berjaya kirim wang anda ke Indonesia menggunakan remittance Touch 'n Go e-wallet ini. So cara anda nak semak status kiriman wang anda sama ada penerima sudah terima ataupun di reject oleh Touch 'n Go e-wallet senang je. Anda klik je pada done ini. Dan di paparan halaman utama ini anda klik je semula pada transfer ini. Lepas tu anda klik pada send money ini. Lepas tu dekat sini anda klik je pada oversee dan akan keluar paparan ini. So untuk semak status kiriman wang anda klik je pada bahagian activities ini dan akan keluar paparan activities ini kan. So anda akan nampak transaksi yang anda dah buat di bawah ini. Dan status dekat sini dia tulis processing. So anda perlu tunggu dalam masa 24 jam baru duit akan masuk ke akaun penerima. So anda boleh semak status ini dari masa ke semasa. Okey? Senang kan? Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.